Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Damia Raihana binti Muhammad Izzat. Saya merupakan anak didik SMK Putrajaya Presin 181. Kod sekolah saya ialah WEA 2009. Pada masa lapang, saya gemar menyempatkan masa dengan membaca novel. Hikayat Hang Tuah Tak Melayu Hilang di Dunia merupakan novel hasil pena Abdul Latif Talib. Novel terbitan Latif dan Keluarga Enterprise ini telah diterbitkan pada tahun 2019. Novel ini setebal 275 muka surat dan mempunyai 27 bab. Novel ini mengisahkan tentang Hang Tuah yang merupakan seorang pesilat yang handal dan seorang laksamana yang setia. Bapanya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Hang Tuah bersama 4 orang rakannya telah berjaya menyelamatkan Datuk Bendahara dari seorang lelaki yang sedang mengambang. Beliau sangat kagum dengan mereka berempat dan memperkerjakan mereka di istana. Sewaktu menemani Sultan ke Majapahit, Hang Tuah berjaya membunuh Tamim Sari yang merupakan seorang pendekar yang kebal kerana kekuatan kerisnya. Hang Tuah juga diutuskan ke Pahang untuk mendapatkan Tun Teja untuk dijadikan permaisuri Sultan Pahang. Atas muslihat Tun Ali, Hang Tuah dapat bertemu dengan Melur dan disaksikan oleh Sultan. Hang Tuah dan Melur dihukum mati atas tuduhan berzina. Bendahara tidak membunuhnya tetapi menyembunyikannya di dalam hutan. Terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari novel ini. Nilai kasih sayang perlu kita terapkan dari novel ini. Nilai kesetiaan kepada raja juga ada diselitkan di dalam novel dan seharusnya kita sebagai rakyat menjalankan kesetiaan kepada raja. Hang Tuah, lambang keberanian. Kisahnya menjadi teladan zaman. Namamu kekal sepanjang zaman. Saya berharap agar buku seperti novel ini semakin dibaca oleh golongan muda supaya buku berilmiah seperti ini tak lapuk di telan zaman. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.